Jadi saya nak mulakan sekarang. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat juga saya di sini. Bukan hendak mencari calon isteri, tetapi saya ingin berkongsi apa itu bisnes yang simple, santai, paling menguntungkan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, rakan-rakan Forever yang dihormati, dikasihi, dekat di hati. Apa khabar semua? Luar biasa baik. Saya harap semua luar biasa baik malam ini. Jadi, sebelum saya teruskan perkongsian saya malam ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya bagi sesiapa yang belum kenal ya. Nama saya Saidi bin Besar. Tapi saya lebih mesra dipanggil oleh kawan-kawan saya Dr. Chaidi. Malam ni panggil saya Abang Di pun okey. Saya berasal dari Kelantan, dilahirkan di Kelantan, tetapi dibesarkan di Thailand. Di Sungai Golok, Thailand ya. Kalau ada slang sikit, Thai itu faham je lah ya. Pendidikan saya memiliki ijazah sarjana muda sains dalam bidang fizik daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan pengalaman saya bekerja bermula daripada tahun 1988 sebagai tutor matrikulasi student Universiti Pertanian Malaysia. Jadi pensyarah mengajar student-student yang matrikulasi ya, pra-universiti. Selepas tu saya ditawarkan kerja sebagai pegawai penyelidik di Sirim Shah Alam. Daripada situ bermulalah kerja saya makan gaji sehinggalah kerja yang terakhir saya iaitu sebagai Senior Quality Manager di syarikat Honeywell di Penang. Syarikat Honeywell ini dia buat kapal terbang, komponen kapal terbang. Jadi kerja situ memang pressure sebab ia melibatkan nyawa. Kalau komponen tu rosak sikit, ada faulty, memang saya lah orang yang pertama sekali dia orang akan cari. Ini adalah gambar saya masa saya kerja di Honeywell dulu dengan saya punya engineer dan manager. Ini adalah pengalaman kerja saya. Manakala pengalaman bisnes pula, selepas saya berhenti makan gaji, saya ada 3 syarikat. Saya buka 3 syarikat ya. Syarikat kereta sewa pandu sendiri, training and services, dan khidmat pemasangan satelit TV. Saya juga berniaga nasi kerabu ya. Bisnes nasi kerabu. Nasi kerabu Patani. Dan saya juga buat macam-macam bisnes networking. Ini adalah semasa saya buat bisnes networking. Sehingga saya pernah mencapai satu pangkat yang paling susah pangkat. Tetapi saya belum jumpa satu bisnes yang betul-betul boleh membuatkan saya dapat apa yang saya impikan. Sebab setiap orang mesti ada impian masing-masing. Bagi saya, impian saya ada 3. Iaitu untuk memiliki keluarga yang bahagia,
Yang kedua, mempunyai passive income yang stabil. Dan yang ketiga, kesihatan yang baik. Itu adalah matlamat saya. Jadi macam-macam bisnes saya dah buat. Bisnes konvensional dan juga bisnes networking. Tak jumpa lagi. Sehinggalah saya mencari jumpa satu artikel ya, di mana artikel ni dikeluarkan pada tahun 1984 daripada Amerika, di mana ia mengatakan 100,000 jutawan di USA lahir dalam masa 6 tahun dalam bidang MLM. Dan yang cantiknya 50% hingga 65% urusan perniagaan itu dilakukan melalui platform MLM sejak tahun 1990-an. Okey. Di sini okey. Artikel ini mengatakan ada 500,000 milioner jutawan ya di Amerika dan 20% daripadanya adalah yang membuat kekayaan melalui bisnes MLM. Dan 50 hingga 65% itu adalah dalam platform MLM sejak 1990-an. Bayangkan sekarang dah berapa banyak jutawan yang lahir dalam MLM dan kita bila lagi. Dan saya juga, siapa yang tak kenal Bill Gates? Bill Gates ini adalah orang yang terkaya sekali, pemilik Microsoft. Beliau mengatakan, kalau diberi peluang satu sekali lagi untuk bermula semula, beliau akan memilih network marketing. Sebab network marketing ini paling cepat gandakan keuangan kita. Dan seorang lagi, penulis buku Rich Dad, Poor Dad, iaitu Robert Kiyosaki. Beliau mengatakan, the rich people in the world look for and build networks. Everyone else looks for work. Mengatakan industri networking melahirkan paling ramai jutawan pantas. Jadi ini lebih meyakinkan saya untuk membuat bisnes networking ya. Dan kita tengok perbezaan antara bisnes konvensional dan juga bisnes networking. Kalau bisnes konvensional kita tengok dekat sini, kita perlukan modal yang besar. Tetapi networking modal kecil saja, iaitu kurang daripada 2,000. Tempoh untung adalah lambat 6 bulan hingga 1 tahun. Manakala untung bisnes networking, awal bulan pertama pun kita dah dapat ya. Perlukan sales yang tinggi untuk untung bersih yang banyak kalau bisnes biasa. Tetapi di networking, sales rendah, untung bersih banyak. Kita kerja keras untuk untung besar, guna kudrat sendiri. Ada kudrat, okey. Kalau dah tak larat, memang tak boleh nak buat bisnes lah. Di networking pula kita buat sedikit sahaja, dapat banyak. Manakala bisnes konvensional ni, overhead tinggi, kita kena bayar sewa, kena beli bahan mentah, kena simpan stok, kena bayar gaji pekerja dan kos utility juga kita kena bayar. Tetapi di networking, kita tiada kedai, tak perlu simpan stok, tak payah bayar gaji pekerja. Betul tak? Setuju tak? Kita tak payah simpan stok, kita tak ada kedai, okey, dan kita tak payah bayar gaji pekerja. Itu adalah bisnes networking, bisnes rangkaian. Dan kita juga perlukan pengalaman yang luas, pengetahuan yang tinggi untuk maju. Kalau kita tak ada pengalaman, pengetahuan kita pun tak ada, kita senang ditipu. Betul tak? Manakala sesiapa pun boleh bermula walau tiada pengalaman niaga dan tiada pendidikan tinggi untuk menjalankan bisnes networking. Perlu komitmen tinggi untuk berkembang.
Bila kita perlukan komitmen tinggi untuk berkembang, maknanya masa kita itu akan habis di bisnes itu saja. Sedangkan masa dengan keluarga kita, kita tak ada kebebasan masa ya, sebab kita komitmen untuk kerja saja. Manakala di business networking ni, kita buat separuh masa part time pun boleh berkembang. Sebab kita boleh leverage, okay? Kita boleh leverage dengan upline kita, dengan business partner kita yang lain, dan seterusnya. Untuk business konvensional ni, income adalah income pasif, iaitu kalau kita buat, kita dapat duit. Kalau tak buat, tiada income. Betul tak? Kalau kita tak niaga, kita tak dapat duit. Ini yang kata active income. Tetapi di business networking, income kita adalah pasif dan aktif. Kita tak buat kerja pun, kita duduk saja pun, income masuk. Ini adalah perbezaan antara business konvensional dan business networking. Jadi, perbandingan syarikat kat sini ya, yang mana satu yang kita nak pilih. Saya bandingkan syarikat X, Y dan syarikat Z kat sini. 20 tahun, syarikat Y dah lebih 40 tahun. Dan syarikat Z ni baru 3 tahun. Status kat sini, public listed, private owned dan private owned. Prestasi pula stabil. Syarikat Y ini konsisten naik, tak kali krisis kewangan dan ekonomi dan pandemik. Saya akan ceritakan kemudian nanti. Aset berbilion. Kita ada hutang, detail nanti kita akan ceritakan lagi. Manakala pasaran pula, lebih daripada 160 negara syarikat X ni, manakala syarikat Y ni, lebih daripada 160 negara. Dan syarikat yang ketiga, hanya di Malaysia dan Singapura saja pasaran dia. Manakala produk pula, lebih daripada 50 produk dan 50% adalah OEM, buat sendiri ya syarikat X. Tetapi syarikat Y ni lebih daripada 50 produk dan 100% adalah produk sendiri, buat sendiri, jual sendiri. Dan syarikat yang ketiga ni kurang daripada sekitar 10 produk sahaja, walaupun 100% OEM. Model bisnes pula, tak perlu stok, tapi ada sistem pairing dan point. Manakala syarikat Y ni tak perlu stok, dia ada sistem pairing dan bonus dari harga jual. Yang syarikat yang ketiga ni beli dan simpan stok, sistem point dan reset pangkat. Seterusnya, dia punya track record dia kat sini, kalau syarikat X ni dah lahirkan beratus jutawan. Tetapi syarikat Y ni dah lahirkan beribu jutawan. Manakala satu lagi masih peringkat percubaan. Okey, pertanyaan saya, jika anda nak pilih syarikat yang mana? Boleh bagi komen di chat tak? Syarikat yang mana? Syarikat X ke Y ke syarikat Z? Tentu kita akan pilih syarikat Y. Betul tak? Kalau ikut dia punya history dan dia punya data ni, kita semua mesti pilih syarikat Y. Jadi, bisnes yang macam mana yang boleh bagi income 5 angka sebulan daripada rumah? Ini adalah bukti-bukti orang yang sebelum ni dah income dia 12,000, 14,000 duduk rumah saja. 16,000, 18,000 dan 27,000 ya. Jika mereka boleh buat, kita daripada rumah pun boleh juga. Bagaimana cara yang bijak untuk kumpul untung 1 juta kurang daripada 10 tahun? Dan ini terbukti kalau tengok daripada sini, Puan Lila ya, dah income dalam masa 9 tahun, dah lebih daripada 1 juta. Manakala kita punya leader ni, Hamizah Hamdan, dah total dah hampir 4 juta ya. Sekarang ini mungkin lebih lagi. Jadi,
Mungkin inilah bisnes yang saya cari, yang kita cari, yang kita minta sejak sekian lama dalam doa kita setiap hari. Sebelum kita teruskan untuk membuat perniagaan, kita perlu kaji ya. Bila kita nak buat kajian, kita kena ingat simbol Mercedes ni. Kenapa simbol Mercedes? Sebab simbol Mercedes ni adalah lambang semua orang kenal. Dah lama, sejak daripada 1902 lagi, semua orang satu dunia kenal simbol ni. Jadi kita gunakan simbol ini untuk mengenal sesuatu bisnes. Dan bisnes yang saya nak kongsikan di sini adalah daripada syarikat Forever Living Products, supaya kita tak kena scam, supaya kita buat bisnes tak gagal, dan kita buat bisnes yang santai, yang simple, dan terus kaya. Okey, pertama sekali kita kena tahu syarikat tu, yang kedua produk dia, dan yang ketiga marketing plan. Juga mesti ada mentor dan tim support yang bantu kita. Jadi saya bagi contoh, kalaulah kita nak anak kita masuk universiti, kat mana kita akan hantarnya? Kita akan hantar ke sekolah menengah dan ke universiti, di mana ada guru-guru lecturer yang akan memberi bimbingan dan didikan. Samalah juga di sini, kita ada mentor dan tim support yang akan bimbing kita untuk berjaya ya. Pastikan ada mentor dan tim support. Okey, syarikat yang besar mesti kukuh, besar, lama dan stabil. Manakala produknya pula mestilah vertical integrated, mana daripada benih, tanam, tuai, kemudian kita proses dan jual sendiri. Dan marketing plan pula mestilah ianya simple, duplicable dan menguntungkan, serta yang seronok, ada percutian, ada bonus dan sebagainya. Saya akan ceritakan kemudian nanti lebih lanjut. Okey, syarikat yang kukuh, tiada hutang, aset berbilion. Tahu tak siapa pemilik Forever Living ni? Forever Living Products. Boleh siapa bagi tahu siapa pemilik Forever Living Product ni? Ya? Cik Syuhada? Boleh bantu saya, siapa pemilik syarikat Forever ni? Boleh unmute. Siapa boleh bantu saya nama pemilik syarikat ni? Rick Morgan. Rex Morgan. Red Morgan. Okey. Red Morgan ni adalah salah seorang orang yang terkaya yang ke-368 daripada 400 orang yang terkaya sekali. Jadi beliau mempunyai aset yang berbilion sebab dia boleh bayar bonus pada kita tanpa had ya. Yang kedua, syarikat ini besar, lebih daripada 160 buah negara dunia. Dan kita boleh merasa income daripada luar negara. 160 buah negara di dunia, daripada semua benua ya. Bagaimana Red ni boleh buka cawangan di 165 buah negara? Di benua, di Eropah, di Asia, Australia, Middle East. Bagaimana boleh buka sampai 165 buah negara ni? Saya nak kongsikan. Okey. Forever produk ni dia asal daripada Amerika. Produk-produk dia bila nak dipasarkan, mesti diluluskan oleh, salah satunya adalah FDA, Food Drug Administration, supaya bahan-bahan yang digunakan untuk produk tu tak berbahaya kepada kesihatan manusia, pada badan manusia. Begitu juga, jadi bila dah FDA ada dan lain-lain CJ lagi, dia senang untuk diekspor, dipasarkan ke luar negara.
Dan bagaimana di Asia, negara mana dulu yang Forever buka cawangan? Ada sesiapa tahu? Bagaimana ia berkembang di Asia? Bagaimana Forever berkembang di Asia? Ada sesiapa yang boleh bagi idea? Kak Ita, negara mana? Negara mana di Asia yang Forever buka cawangan dulu? Paling awal lah. Yang tahu daripada 165 negara lah. Okey, Red ni dia cerdik. Okey, bila dia nak pergi ke Asia, negara yang pertama dia pergi adalah Jepun. Kenapa Jepun? Jepun ni dia punya produk bila nak masuk kat negara dia mesti melalui proses quality, safety semua tu lah. Bila dah lulus di Jepun jadi macam mana? Negara-negara di Asia pun akan buka mata. Jepun juga adalah negara yang paling ramai rakyat dia guna produk Forever. Boleh faham tak? Dan seterusnya Singapura. Singapura ni dia anti MLM. Boleh lepas di Singapura. Pergi ke Middle East pula, negara mana kat Middle East yang dia masuk? Kat Saudi Arabia. Betul tak? Saudi Arabia ni pun memang ketat dia punya undang-undang sebab dia anti piramid scheme atau syariah semua tu. Jadi bila lepas di Saudi Arabia, senanglah negara-negara Islam lain akan terima produk Forever Living ni. Samalah juga di negara-negara lain. Okey? Singapura tadi anti MLM dah lulus. Kat Malaysia pun ada JAKIM, CJ Halal semua. Jadi itulah sebab besarnya Forever Living di satu dunia. Dan seterusnya, company itu mestilah lama ya. Forever ni dah lebih daripada 40 tahun. Dah melalui pelbagai krisis. Krisis ekonomi pada tahun 97 dan krisis mata wang 2007 dan yang terbaru adalah krisis COVID-19. Jadi dah melalui semua ni. Tak ada masalah. Syarikat pula stabil ya, di mana sales chartnya sentiasa menaik. Kalau setengah company itu masa COVID pun dah lingkup, dah tutup. Tetapi di Forever ianya stabil. Dan distributor Forever pun dah lebih daripada 10 juta orang. Betul tak? Okey. Seterusnya, saya ceritakan sikit pasal produk. Apa produk utama yang dikeluarkan oleh syarikat Forever? Forever ni dia pengeluar aloe vera yang terbesar di dunia. Pengeluar dan pengedar produk aloe vera yang terbesar di dunia. Dia ladangnya berada di Republik Dominika ya, di mana keluasan ladang ni adalah 2 kali negara Singapura. Sangat besar ya, 2 kali negara Singapura. Besar di dunia. Dan ianya produk ni dia Forever ni dia ada ladang sendiri, kilang sendiri, jual sendiri. Dan ianya adalah organik. Mana tidak gunakan bahan-bahan chemical, dia guna organik. Kalau tak silap saya lebih 3,000 ataupun 3,000 ekor kambing digunakan ya sini. Dan tanaman aloe vera ni kita ada sebanyak 400 jenis aloe vera di dunia. Dan 4 sahaja yang boleh diproses untuk digunakan.
Forever tanam aloe vera yang bernama Babadensis Miller, sejenis apa ni yang terbaik sekali, jenis yang terbaik Forever ni. Dan seterusnya, Forever juga pengeluar dan pengedar produk lebah terbesar di dunia, di mana ianya di ladangnya di Spanyol ya, pengeluar produk lebah terbesar di dunia. Di Forever ada 4 jenis produk berasaskan lebah. Boleh sesiapa bagi tahu saya apa nama produk tu? Ni, Madu, madu, okey, lagi bipolin, Bipolen, Royal Jelly lagi. bipolin, polis. Di Okey. polis. Jadi berkaitan dengan lebah ni dalam Al-Quran sendiri pun kita ada sebut dalam surah An-Nahl bercakap tentang lebah, spesifik pasal lebah. Sebab lebah ni dia punya banyak manfaat dia. Dan ada satu hadis yang mengatakan ada 3 daripada Rasulullah SAW berkata 3 cara untuk berubat. Yang pertama sekali bekam, yang kedua madu, dan yang ketiga guna besi panas untuk merawat. Jadi madu adalah sesuatu kita boleh gunakan untuk berubat. Okey. Produk juga adalah dari hujung rambut, daripada hujung rambut ke kaki. Sorry ya, daripada kepala sampai kaki. Saya tak ada rambut. Jadi kepala saya lah. Senang nak jual, market luas dan untuk semua golongan. Kerana ia daripada rambut sampai ke kaki. Dia bukan produk keras, bukan produk viral dan bukan produk trending ya. Contohnya kalau kita beli perabot lah. Perabot tu kita pakai 5 tahun baru kita tukar. Jadi tak ada lah untung kalau produk keras tu macam penapis air apa ke, kita sekali beli saja. Kemudian kita tak beli dah. Tunggu sampai barang tu rosak baru kita beli balik. Tetapi di Forever ni dia mengeluarkan produk-produk yang kita panggil produk terdesak. Di mana semua orang mau cantik, semua orang mau sihat. Jadi mereka akan menggunakan produk-produk ini untuk mengekalkan kesihatan dan kecantikan, juga untuk awet muda. Seterusnya, produk terdesak ya, kita tak payah paksa orang beli, orang akan datang cari kita sebab mereka memerlukan produk terdesak ini. Contohnya dekat sini. Okey. Ini data daripada WHO ya, di mana hukuman mati tanpa melakukan kejahatan. Kalau kat sini ada 10 semua. Yang utama sekali adalah penyakit jantung. Yang kedua stroke, kanser paru-paru, Alzheimer, dan berkaitan dengan respiratory, pernafasan ya, asma semua tu. Kanser usus, kencing manis, darah tinggi, dan juga breast cancer. Okey, dalam ni semua penyakit ni kita tahu diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menurunkan sesuatu penyakit melainkan dia juga menurunkan ubatnya. Jadi penyakit-penyakit ini ada ubatnya asalkan kita berusaha untuk mencarinya. Di Forever, uniknya produk di Forever ni yang tak ada di syarikat lain adalah sebab kita tahu 80% daripada penyakit itu adalah datangnya daripada usus yang kotor.
20% lagi datang daripada salur darah yang tersumbat. Kita tengok kat sini. Ini sebelah kiri sekali usus yang elok ya. Bila kelamaan kita tak detox dia, dia akan mengumpulkan toksin. Toksin ini akan menjadi racun kepada dan boleh menyebabkan kanser kolon dan macam-macam penyakit. Betul tak? Semua penyakit itu kebanyakannya datang daripada pemakanan kita, datang daripada usus kita. Dan 20% lagi adalah daripada salur darah yang tersumbat. Tengok sini. Daripada awal masa kita kecil-kecil lagi, salur darah kita memang clear ya, tak ada plak. Bila kita membesar, pemakanan kita makan dan kelamaan jadi salur darah tu tersumbat. Jadi untuk mengelakkan benda ni daripada berlaku, Forever ada produknya sendiri yang paling unik, iaitu untuk bersihkan usus tadi kita ada aloe vera gel, di mana ia bertindak seperti sabun ya, mencuci kita punya usus, membersihkan kita punya usus. Dan untuk salur darah kita ada omega 3 plus. Omega 3 plus ini dia punya mengandungi 5 bahan dalam tu ya. Ada minyak ikan, ada minyak zaitun, ada minyak sotong dan cod liver oil. Ada 5 jenis di mana tak ada di produk-produk daripada syarikat lain. Kalau ada pun kita kena beli asing. Jadi ini yang specialnya produk Forever. Uniknya produk Forever. Kalau tengok sini, Father of Omega 3, Dr. John Daiberg ya kat bawah ni, dia mengakui yang produk Forever Omega 3 Plus ini adalah yang diperakui. Ini bapa Omega 3 sendiri ya. Okey, ada soalan kat sini berkaitan dengan produk Omega 3 dan juga aloe vera. Sebelum saya slide seterusnya. Kita cakap pasal produk sahaja. Okey, tapi kita tak tahu macam mana kesannya produk itu, betapa efektifnya, bagaimana efektifnya sesuatu produk itu. Jadi di sini ada testimoni 1000 penyakit. Contoh ini adalah nenek kembar ya daripada Jepun yang berusia dah 120 tahun. Nak tahu rahsia macam mana dia boleh kekalkan kesihatan dia dan umurnya dah 120 tahun. Masuk daripada The World Guinness Record, dalam buku Guinness Record ya, orang yang paling tertua. Rahsianya, ada seorang wartawan ni tanya dia bagaimana dia boleh menjaga kesihatan dia. Jadi jawab mereka minum aloe vera gel sebanyak 2 liter, 2 botol sehari ya. Itu dia jaga kesihatan dia. Dan seterusnya, kucing yang bernama Spike ni. Kita tahu yang umur kucing ini, jangka hayat kucing adalah 15 tahun. Tetapi Spike ni, umur dia sampai 31 tahun. Kenapa? Sebab tuan dia setiap hari bagi minum aloe vera gel. Dan kucing ni jadi sihat ya, umur pun panjang. 2 kali ganda daripada 15 tahun sampai 31 tahun. Dan yang ini adalah yang kawan kita ni 8 bulan kena psoriasis, penyakit kulit ya. Guna produk Forever dalam masa beberapa ketika saja dah sembuh. Sakit psoriasis, okay, penyakit kulit. Dan ini penyakit sopak vitiligo ni sembuh juga. Bila tengok muka dia ni nak keluar rumah pun segan, tapi sebab guna produk Forever ni muka dah cantik, dah elok ya. Di sini. Seterusnya orang yang ada diabetes, kaki dah
nak dipotong, tetapi makan Forever Living punya produk jadi selamat dari dipotong ya. Tengok gambar ini. Ini untuk kencing manis. Dan jika kita nak turunkan berat badan juga, kita juga ada produk untuk menurunkan berat badan. Seperti gambar sebelah kanan bawah ni ya. Sekarang dulu dia hilang 20 kg ya dalam masa 1 tahun. Dah comel loteng sekarang ni. Orang kata, Kelantan kata comel loteng. Okey, semua orang kenal dia kan? Okey, efektif produk tu, dan kita kat sini kita tengok juga berapa banyak anugerah-anugerah yang diterima oleh produk-produk Forever ni. Antara anugerah yang diterima adalah Forever Living named one of the best loved brand in Korea. Di Korea, produk ni adalah yang paling disukai di Korea ya. Best loved brand in Korea. Dan yang kedua ni, Forever Aloe Liquid Soap, sabun cecair aloe vera ni anugerah emas. Mendapat anugerah emas ya. Ini siapa yang pernah guna ni? Okey. Saya guna ni, saya memang cukup suka guna ni. Pergi mana-mana saya boleh bawa ni ya. Dia boleh pump sampai 700 kali. Barulah habis ya. Lama boleh. Dan buihnya memang banyak wangi. Sapu kat muka. Ini. Buih banyak. Okey, apa saya buat? Saya sapu kat kepala. Memang wangi. Sapu pun senang. Tak payah beli shower dah. Boleh guna pisau cukur. Cukur saja dengan guna yang ni. Multi purpose ya. Dan produk ni juga boleh cuci sayur buah-buahan. Kalau brokoli itu, kalau kita rendam brokoli itu, dia punya serangga-serangga itu boleh keluar. Dan lilin-lilinnya, wax yang menyelaputi brokoli itu boleh terkeluar ya. Jadi segar balik dia punya brokoli sayur tadi. Kalau tak percaya, jangan percaya cakap saya. Boleh cuba sendiri. Beli satu guna, boleh cuba sendiri dan tengok dia punya macam mana efektifnya. Sebab itulah produk ni dapat anugerah emas. Okey, best. Best ke best sangat? Yes. Best sangat ya. Satu lagi yang ni, beauty supplement pun dapat anugerah juga. Dan kita juga ada super brand, dapat anugerah super brand ya. Memang produk yang terkenal akan dapat anugerah super brand. Dan banyak lagi. Dan yang paling terbaru, 2-3 hari lepas kita dapat anugerah Forever Light ni. Sekejap. Forever Light dapat anugerah Best Bloggers Supplement, Best Bloggers Choice Award. Okey, sonok tak? Sonok Macam-macam anugerah produk yang kita dapat anugerah. Jadi kita nak guna pun kita confident, yakin, dan kita kena share dengan rakan-rakan kita, orang sekeliling kita pun kita yakin sebab banyak dapat anugerah. Dia punya kualiti memang terbaik, harga mampu. Kalau dapat diskaun lagi murah daripada 100, betul tak? Kalau orang biasa cakap harga bintang 5, kualiti bintang 5, okey? Harga kaki 5, harga murah. Kualiti bintang 5, harga kaki 5. Okey? Jadi ini adalah antara perkongsian yang saya cerita berkaitan dengan company, produk dan juga anugerah-anugerah yang diterima oleh syarikat Forever Living Product. Dan seterusnya, dah bercakap pasal company, bercakap pasal produk, dan seterusnya kita nak bercerita macam mana kita boleh buat bisnes ni santai-santai saja dan boleh dapat income 10,000 sebulan. Siapa nak tahu?
Okey. Bagaimana 10,000 masuk akaun? Okey, dengan bisnes yang simple, santai dan menguntungkan. Seperti ya 10,000 masuk akaun. Siapa yang tak mau 10,000, kita duduk santai-santai saja, kita boleh dapat income 10,000. Boleh ke? Ada setengah orang tanya saya, boleh ke? Ya, memang boleh. Okey, tapi kena ada strategi. Kita kena ada strategi yang betul, barulah kita boleh jana income seperti itu. Contohnya dekat sini, kita punya marketing strategi ya. Kita gunakan media sosial untuk bekerja dan buat duit untuk kita. Tengok dekat sini, bagaimana gunakan media sosial, kita dapat leads banyak-banyak. Daripada leads itulah kita boleh buat bisnes kita. Okey? Gunakan TikTok marketing, guna YouTube marketing dan Facebook marketing pun kita boleh buat. Ini adalah marketing strategi. Sebab untuk dapatkan income ni kita perlu ada marketing strategi. Dan satu lagi, kita buat My Business ya. Google My Business. Jadi kita tanam iklan kita di Google My Business. Kita buka, jadi senang orang cari. Bila type di Google, contohnya kalau kita nak cari ubat buasir ke, ataupun kita nak cari suplemen untuk kuat ke, kita simpan kat situ, orang akan jumpa kita punya bisnes dan orang akan kontak kita. Itu cara untuk macam mana kita buat bagi media sosial bekerja untuk kita. Okey, ini tengok daripada kita dapat leads ya, 7,306, 7,124. Tak payah nak buat apa ni, orang akan datang cari kita. Senang tak? Santai tak bisnes ni? Santai tak? Okey, ini bukti ya. Bukti income masuk dalam akaun. 12,000, 13,000, 15,000, 16,000, 27,000. Seronok tak? Seronok ke? Sangat seronok. Tengok. Kita buat duit dengan media sosial saja. Dari rumah sahaja. Okay, dengan teknik-teknik. Inilah cara produk terdesak dari YouTube marketing. Tengok kat sini. YouTube kita tanam, kita punya iklan tu di YouTube. Jadi orang akan Google, orang akan cari. Kita tanam sekali saja kat media sosial, PM akan masuk menderu-deru nak order. Siapa yang pernah ada orang yang PM daripada YouTube? Kak Sal ada tak? Senyap ni. Ada pernah terima leads daripada YouTube tak? Sal? Kita ada pernah tak? Daripada YouTube ke, daripada Google My Business. Ini adalah teknik-teknik ya di media sosial yang kita buat. Kita tanam, kita punya iklan. Ini pada WhatsApp. Dia orang akan kontak kita melalui WhatsApp ke ataupun Messenger ke, bertanya pasal produk. Jadi orang cari kita. Ini bukti yang orang cari kita. Dengan teknik-teknik tadi, ini contoh-contoh yang dapat kita kongsikan di sini. Bagaimana efektifnya teknik-teknik tadi.
Memang betul orang cari kita. Bahan dah siap, tembak saja dekat media sosial. Ni kata apa ni? Sahabat saya ni Norizam ni, okay? Semua dah disiapkan ya. Iklan, gambar dan copywriting memang dah disediakan untuk dipost di Facebook dan juga semua media sosial. Jadi bisnes ni memang simple, santai dan menguntungkan sebab dia mudah. Ya, contoh-contohnya. Tak payah paksa-paksa customer yang PM kita. Siap ada tip dan pantang larang untuk cara marketing yang berkesan. Ini bukan cakap saya ya. Ini cakap kita punya rakan-rakan kita, business partner kita dah cakap, dah terbukti apa yang tak cari orang, tapi orang yang datang cari WhatsApp marketing. Cari kita daripada WhatsApp marketing. Salah satu medsos. Ni kata daripada Ain ya. Ain cakap, rupanya mudah je nak cari ejen kalau betul-betul caranya. Bahan semua dah sedia. Okay? Sebab semuanya free. Macam mana kita post kat media sosial ni, set kesihatan. Ada yang nak jadi dropship madu. Okey, seronok lah dapat WhatsApp macam ni. Okey, ini daripada orang lama ya. Saya panggil Kak Ila. Copywriting memang power dah tersedia, tinggal cedok dan gunakan dengan betul sahaja. Senang sangat. Tak payah paksa pun dah setuju. Kita ada teknik-teknik macam mana kita nak follow up dengan kita punya prospek. Ada siap dan script attack lagi untuk approach stranger. Dan macam-macam lagi ya. Yang makan gaji, yang bisnes yang makan gaji, yang suri rumah. Okey. Bonus di Forever. Macam mana Forever bayar bonus pada ahli-ahlinya. Di sini tengok. Kalau kita Google, jangan dengar cakap saya. Cuba type dalam Google selepas ni cari highest payout MLM company. Siapa yang bagi bayaran atau komisen yang paling tinggi. Dan akan keluar Forever, syarikat Forever. Boleh Google dan tanya. Global bonus, Forever global bonus ni. Siapa paling tinggi? Syarikat Forever bagi bonus yang paling tinggi. Sebab ia kukuh, besar, lama dan stabil. Sebab tu dah mereka boleh bagi bonus yang tinggi kepada ahli-ahlinya. Betul tak? Di Forever ni ada 3 konsep yang membezakan antara Forever dengan syarikat-syarikat yang lain. Syarikat-syarikat multi-level yang lain. Okey, konsep pertama ya, tak ada orang tengah. Di mana kalau kita, contohnya kalau kita nak beli ikan lah, ikan kalau kita beli direct kita dapat murah. Tapi kalau kita beli dengan apa ni, toke Cina yang diambil dekat Kuala Muda apa ke semua, mesti harga tinggi. Itu bedanya, kita tak nak. Konsep satu, dia tak ada orang tengah.
Jadi keuntungan tu tidak dibahagikan dengan orang tengah. Kita direct dapat untung. Jadi Forever terus bagi keuntungan tu kepada kita tanpa melalui orang tengah. Sebab itulah banyak syarikat MLM yang lain jual produk mahal kerana mereka jual produk dari bukan kilang sendiri. Okey. Kita ni senang sebab kita kilang sendiri, ladang sendiri, hasilkan produk sendiri. Dan produk terus kepada ahli ataupun pengedar. Konsep kedua, tak ada sistem point. Tak ada UV, BV ataupun PV. Saya pernah join multi-level networking ni yang ada sistem point. Okay. Sistem point ni sebenarnya ia akan mengecilkan bonus kita. Petanda syarikat yang menggunakan sistem orang tengah. Dan juga Forever bayar bonus terus daripada harga jual. Tak perlu tukar jualan kepada points. Jadi tak ada points di Forever. Faham tak? The product. Konsep yang ketiga, tak ada pairing matching. Di mana kalau pairing matching ni, kita ada dua kaki. Contoh kita ada dua kaki. Dua kaki ni, kalau satu kaki itu katalah 3,000. Dan untuk dapat bonus, kita kena samakan. Sama maknanya matching 3,000, 3,000. Kalau sebelah tak cukup, maknanya kita kena top up. Jadi ini adalah yang tak adil untuk kita, untuk ahli ya. Tapi di Forever, ia adalah satu line. Satu line saja ya. Tak ada kaki, dia straight line saja. Bonus yang kita dapat, komisen yang kita dapat daripada 6%, 3%, 2%. Faham tak konsep yang ketiga ni? Tak ada pairing, tak ada matching. Siapa yang pernah sebelum ni join mana-mana MLM company yang ada pairing dan matching ataupun ada points PV, BV ataupun UV? Kalau yang pernah tu mesti rasa macam mana sakitnya ya. Seperti saya rasa sakitnya nak dapat bonus. Bukannya banyak pun sikit tapi kena pairing lagi. Okey. Selain daripada kita dapat apa lagi? Kalau kita masuk jadi sebagai ahli Forever ni. Apa lagi yang kita dapat? Kita ada insentif ya. Kita akan dapat insentif ataupun extra fund daripada Forever ni. Di mana insentif ni salah satunya adalah Forever to Drive. Iaitu insentif untuk duit yang kita boleh guna untuk bayar installment kereta setiap bulan. Dia ada level 1, level 2 dan level 3 di mana Forever akan bagi antara, kalau level 1 ni antara 1,500 hingga 56,000 selama 3 tahun, 36 bulan ya. Banyak tu. Kalau tak mau duit ni pun kita boleh gunakan untuk beli benda lain. Sebab ini duit kita. Forever bagi dekat kita, masuk akaun kita. Dan paling tinggi pun sampai 168,000. Okey, boleh beli satu ladang kelapa sawit. Rumah kondo. Dan ada juga yang beli van jenazah selain daripada beli kereta mewah ya. Gunakan duit insentif kereta ni. Selain kita juga ada cuti-cuti VIP 3 kali setahun. Kita boleh pergi ke tempat-tempat hotel 5 star untuk 2 orang ya. Jadi honeymoon dan boleh bawa pasangan. Dan juga top leader training. Duit poket sehingga 500 hingga 60,500. Itu duit poket saja. Lokasi pula adalah lokasi yang berbeza setiap tahun. Dan ini semua adalah free. Company bagi free untuk kita. Ini pernah pergi pada Chiang Mai. Tahun ini ada yang sudah pergi ke Chiang Mai, Thailand. Dan tahun depan trip di Xi'an di China. Seronok ya. Company bagi cuti-cuti yang free, ditanggung beres. Ditanggung 100% oleh company.
Ni yang pernah pergi ke Greece, pernah pergi ke Cancun, dan yang pernah pergi ke Phoenix ya. Semua yang dah merasa ni memang terbaik lah. Dan tahun ni ada di Paris ya, Stockholm semua. Ini adalah cuti-cuti yang diberikan secara percuma oleh syarikat Forever. Selain itu, kita juga akan dapat bonus tahunan kalau kita kerja kilang ya. 1 tahun kita akan dapat bonus. Itu pun kalau syarikat bagi. Ada juga yang syarikat yang tak bagi. Tetapi di Forever, kita akan dapat bonus tahunan dalam USD pula tu. Okey. Ada yang dapat yearly income bonus sampai 10,000 hingga 150,000 untuk income tahunan sebanyak 120,000. Sampai 50,000 pun ada. Untuk level 1. Level 2, yearly income sehingga 1.5 juta dan dapat chairman bonus manager ya. Sebanyak paling tinggi pun 900,000, hampir 1 juta di sini. Untuk level 3 yang di mana yearly income-nya adalah 5 juta. Dia punya bonus untuk chairman bonus manager pun lebih daripada 1 juta. Okey. Setengah-setengah orang tu cakap MLM ni memperkayakan orang atas. Betul tak? Nak masuk pun takut sebab aku masuk, aku akan kayakan orang atas. Bukan mengkayakan diri aku. Betul tak? Ada yang thinking macam tu kalau kita nak approach prospek ke apa ke, dia orang akan tanya, ini bisnes ni kaya orang atas ni. Bukan kaya kita. Tapi bukti di Forever ya. Kalau tengok kat sini, ini kita punya upline ya, dah lebih daripada 20 tahun. Datuk Dr. Desmond Kong dan wife dia Grace. Tengok dia punya bonus dapat 634,000 US dollar. Manakala orang yang sebelum ni yang baru boleh dapat lebih daripada 1.457 juta dolar ya. Ini membuktikan yang tak semestinya orang baru tak boleh berjaya, tak boleh dapat duit lebih. Okey? Setengah company itu dia ada ceiling cap, makna kita tak boleh lebih daripada upline kita. Memang ada. Dan juga kalau setengah tu dia cantas kita ya. Bila kita nak melepasi dia punya income, dia akan potong kita. Ada yang berlaku. Siapa yang pernah alami macam tu? Mesti ada di antara kita ya. Sakit tak? Tapi di Forever orang lama pun boleh dapat income lebih daripada, orang baru pun boleh dapat income yang lebih daripada orang lama. Ini adalah contoh-contoh lain. Ini adalah orang-orang yang biasa-biasa kerani ini pun dapat lebih daripada 100 juta, 100,000 USD. Biasa-biasa jadi luar biasa. Ini contoh-contohnya. Guru, pelajar di India pun dapat juga. Ini pengemis dan pelarian. Jadi pengemis dan pelarian bila mereka mengerjakan bisnes Forever ni dapat sampai 214,000 USD. Dan seorang ni yang dah muflis dan bekas banduan juga berjaya ya mengumpul sampai 299 sampai 300,000 USD. Ni bekas pesakit kanser pun dapat 4,000, hampir 5,000 USD. Jadi orang biasa pun boleh jadi luar biasa. Bagaimana kita nak bermula di Business Forever ini? Jadi di sini saya nak kongsikan bagaimana kita boleh bermula di Business Forever. Ada dua ya. Yang pertama sekali kita jadi sebagai ahli biasa.
pendaftaran hanya RM260 sahaja dan diskaun, kita dapat diskaun 5%. Lesen berniaga di 3 negara, Malaysia, Singapura dan Brunei. Contohnya harga aloe vera RM110, kita dapat 5%. Dan keahlian adalah seumur hidup. Bila kita join sebagai ahli biasa ni dengan pendaftaran 260 ni, keahlian adalah seumur hidup. Dan kita dapat free products yang bernilai sebanyak RM265.48. Tengok gambar ini, macam-macam produk kita akan dapat daripada harga pendaftaran 260. Bukan kita bagi duit sahaja, kita dapat produk ya dan keahlian seumur hidup. Setengah company itu kita bagi duit saja tak dapat apa-apa. Duit itulah, kalau company lari, duit kita pun lesak. Tapi kat sini kita dapat produk lagi. Dan seterusnya, bila kita mendaftar sebagai ahli biasa ni, kita tak boleh daftarkan ejen. Mana kita tak boleh sponsor ejen-ejen bawah kita. Itu dia punya, orang kata, untuk ahli biasa lah. Kita ada satu lagi package, iaitu package VIP. Pendaftarannya bernilai RM2,147.2. Okey, RM2,147.2. Dan diskaun kita akan dapat 30%. Kita dapat lesen berniaga di 168 buah negara, lebih daripada 165. Mana kita boleh berniaga di semua negara-negara yang forever ada cawangan di situ. Dan kalau aloe vera gel tadi, kita dapat harga sebotol sampai RM81.75. Betul tak saya cakap tadi yang kualiti tinggi, harga kualiti bintang 5, harga kaki 5. Harga kita adalah harga mutlak, rendah ya, RM81.75 sahaja. Kita untuk ahli VIP ni, bila kita register VIP ni, kita tiada yuran tahunan. Dapat produk bernilai RM2,147 tadi, dapat free aloe vera gel, tiada minimum order, tiada maintenance. Okey, berbanding dengan setengah company lain, kita kena maintain. Kita kena maintain setiap bulan ataupun setiap tahun. Tapi di Forever, kita tak ada maintenance ya, seumur hidup. Sekali saja kita bayar untuk pendaftaran, ia seumur hidup. Dan juga satu lagi kaitan pangkat ya. Kalau di Forever ni, pangkat kita macam ni, dan kat lain-lain luar negara pun pangkat kita akan sama ya, dia tak turun. Tetapi setengah company tu, kalau kita pangkat senior di negara di Malaysia, kita nak buka cawangan lain, kita kena bermula daripada bawah balik baru untuk dapatkan pangkat tu. Tapi di Forever tak. Pangkat adalah sama. Selain daripada itu, untuk ahli VIP tadi, kita akan dapat free apps dan website yang berharga RM5,000. Seronok kan? Dan kita juga akan dapat advance coaching online dan offline marketing. Bila kita close satu VIP, kita akan dapat bonus ataupun commission, direct commission sebanyak RM403 hingga RM536. Kalau satu orang, kalau 10 orang dah 4 hingga 5,000. Kita juga ada 50 Telegram, okey, Telegram library di mana kita boleh buat rujukan untuk dapatkan material-material untuk kita buat bisnes Forever. Ada pertanyaan di sini? Orang-orang baru ada pertanyaan? Boleh masukkan pertanyaan dalam chat box ya. Nanti ada rakan-rakan saya yang boleh tolong reply, tolong jawab ya kalau ada persoalan di sini. Ini adalah marketing, kita buat marketing melalui YouTube, TikTok, Instagram dan macam-macam lagi yang kita ajar ya, akan diajar oleh leader-leader, oleh kita punya trainer-trainer, mentor-mentor yang akan membantu kita untuk belajar teknik-teknik advance marketing ini.
Okey, seterusnya, ini adalah package untuk ahli VIP ya. Untung runcit 30%, ada 17 produk yang dengan harga 1,626 ni, kita akan dapat 17 produk bernilai 1,700 ya. Kita tak bagi duit macam tu saja, tapi kita dapat produk lagi, lesen berniaga lagi, keahlian seumur hidup, tak ada minimum order, tiada maintenance, dan ada 50 telegram yang dibekalkan, website dan apps yang advance, learning portal dan macam-macam lagi ya kat sini. Okey, learning portal ni yang berharga 60,000. Kalau dekat luar sana tinggi, kita tak mampu. Tapi kita dapat yang teknik marketing power duduk di rumah. Orang cari setiap hari, kita akan diajar. Okey, kita akan diajar ya. Seperti saya cakap tadi, kalau kita nak anak kita menjadi doktor, kita bawa dia ke sekolah dan hantar ke universiti. Begitulah di sini, kita ada mentor dan tim support yang akan membantu kita. Membimbing kita ya. Tengok dekat sini. Dulu orang biasa-biasa saja, bukan pakar IT pun. Tapi sekarang ni kalau tengok daripada akaun TikTok dia orang, ada follower sampai beratus ribu. Daripada kosong sampai beratus ribu. Sebab kita ada mentor dan tim support yang akan membimbing kita bagaimana untuk berjaya ya di TikTok, macam mana dapat follower yang tinggi, yang ramai. Oh, kita juga akan diberikan panduan lengkap mulakan bisnes dari kosong sampai income 10,000 sebulan, dan skill online dan offline marketing. Okey. Ini perbezaan ahli biasa dan ahli VIP. Di mana Telegram Library ini kita akan bekalkan pada ahli biasa dan juga ahli VIP tadi. Kita akan dapat website dan apps yang sini online ni. Saya percuma, bila daftar je kita akan dapat apps ni, online application yang boleh kita install kat smartphone masing-masing. Jadi, siapa yang patut ambil package AUC untuk jadi ahli ni, okey? Yang belum cukup modal untuk VIP tapi ada sikit bajet untuk cuba produk sebelum jual. Nak dapatkan flyers, katalog, model kerja untuk terus bertindak. Nak speed, nak kumpul order untuk upgrade VIP. Ini patut ambil package ABP ni. Itu AUC Business Pack yang sebanyak RM260 tadi. Dan dapat juga free tutorial yang bernilai RM930. Ini untuk yang patut ambil package ahli biasa yang bernilai RM90 itu, yang tak ada modal, yang belum cukup modal tapi bersemangat nak mulakan langkah pertama untuk berniaga dan ubah hidup. Langkah pertama boleh ambil package RM90 ini. Dan nak cabar diri belajar dan mula daripada bawah. Okey. Dan yang RM90 ini kita pengguna yang nak cuba produk tapi tak nak bisnes, nak guna produk sahaja. Ya, selepas kita doa dan usaha, bukan rajin yang buat kita berjaya, tapi pilihan kita. Okey, kita salah pilih bisnes, kita salah pilih buat pilihan, kita tak akan berjaya. Kerana 9 daripada 10 sumber rezeki adalah dari perniagaan. Tetapi
9 daripada 10 juga ujian dan cabarannya. Hanya yang mempunyai 9 daripada 10 kesanggupan dan keberanian yang akan berjaya dalam perniagaan. Ada hadis yang mengatakan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 216. Okey. Okey, itu mengakhiri perkongsian saya pada malam ini. Jika ada apa-apa soalan, pertanyaan, boleh bertanya ya. Saya cuba menjawabnya. Siapa orang baru dekat sini yang belum join Forever dan ada dalam Zoom ni? Boleh saya tahu tak? Boleh letak satu ke di chat box ya? Ataupun yang ni semua ahli Forever lah. Jadi saya nak bagi satu uh, cerita ya berkaitan dengan keahlian tadi, keahlian biasa dan keahlian VIP. Okey, contohnya macam ni lah. Kita nak untung yang banyak ya dan cepat, nak speed, nak untung yang cepat, kita kena speed. Saya bagi contoh, kalaulah kita tanam buah apple ya, bila dah masak semua, Forever ni pun dah semua dah okey, dah masak semua dah. Apple tadi kita pergi petik sebiji, penat tak? Buah apple tadi, penat tak? Tapi kalau anda diberi peluang ya, untuk ada satu mesin, di mana mesin tu dia pegang pokok tu, dia goyang pokok tu, buah-buah apple tadi jatuh. Mesin tu dia macam bentuk payung tau. Jadi buah jatuh dalam payung tu banyak-banyak. Anda nak yang mana satu? Nak petik satu-satu ataupun nak guna mesin tu? Mesti nak guna mesin tu kan? Mesin tu katalah harga dia hanya 1,600 sahaja. Sekali bayar. Macam mana? Sanggup tak anda berkorban sebanyak 1,600 untuk membeli mesin tu, tapi hasilnya adalah besar berbanding dengan anda usaha petik satu, penat lagi, lambat untuk dapat untung berbanding dengan guna mesin tadi. Saya rasa semua orang akan guna mesin tadi, betul tak? Jadi kalau kita nak speed, okey, kita buat pilihan yang betul, insya-Allah kita akan berjaya. Itulah yang saya katakan tadi, bisnes ni adalah bisnes yang simple, santai dan menguntungkan. Hanya di Forever. Jika bukan di Forever, di mana lagi? Ada soalan sebelum saya akhiri perkongsian saya pada malam ini? Okey. Waktu pun dah hampir pukul 11 ya dah. Saya harap semua sedikit sebanyak dapat manfaat apa yang saya kongsikan malam ini. Kalau ada salah silap, saya minta maaf. Semoga kita semua berjaya ya. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.